Dah settle kes pakcik jual petai, sekarang ni muncul pula abang jual air mineral dengan tisu dekat Dataran Merdeka. Selepas daripada tu, I nampak pula video Bangladesh jual karipap dekat depan kedai dia sendiri, tak kena rush apa-apa pun. Astaghfirullahaladzim. Yang ni tak patut bandaraya Kuala Lumpur. Orang tu nak berniaga sempena nak buka puasa. Apa salahnya? Macam mana warga asing boleh berniaga kat tempat kita sewenang-wenangnya dan mendapat Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, orang Melayu di Malaysia yang notabene adalah warga tempatan Malaysia, ternyata nasibnya tak seindah yang kita bayangkan. Katanya ekonomi Malaysia itu lebih baik, akan tetapi warga tempatan Malaysia sepertinya justru dianaktirikan dibanding dengan warga asing. Satu contoh saja, banyak dari orang tempatan Malaysia yang dilarang untuk berdagang di Pasar Ramadan, sedangkan warga asing malah dibiarkan. Dan satu lagi, ini ada orang tempatan Malaysia yang hanya berdagang air putih, air kemasan saja dilarang. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ini dagang air kemasan ya, depan masjid buat buka, tapi dilarang. Ini orang tempatan ini yang dagang ini. Dah settle kes pakcik jual petai, sekarang ni muncul pula abang jual air mineral dengan tisu dekat Dataran Merdeka. Selepas daripada tu, I nampak pula video Bangladesh jual karipap dekat depan kedai dia sendiri, tak kena rush apa-apa pun. What is happening in Malaysia right now? Boleh tak korang tolong jelaskan, kenapa Melayu dengan Melayu pun kena tindas sebegini rupa Tak nafikan ada salah dan silap masing-masing, tapi kenapa bila orang luar buat, tak ada satu tindakan pun yang korang tunjuk dekat publik. I tak nak ulas panjang, cuma I sedih tengok Malaysia sekarang penuh dengan korupsi. Jangan sampai negara kita jadi sebuah negara yang penuh dengan korupsi macam negara sebelah. I tak tahu opinion korang macam mana, tapi please kalau korang ada opinion lain, just let it out dekat comment section. Astaghfirullahaladzim. Yang ni tak patut bandaraya Kuala Lumpur. Orang tu nak berniaga sempena nak buka puasa. Apa salahnya? Patutnya kamu gunakan akal fikiran kamu. Tak salah lah kalau dia berniaga, bukan dia buka kedai, dia nak tolong kayak disia-siakan gitu ya. Bagilah peluang dia cari rezeki. Saudara, tak apalah saudara, biarlah dia ambil. Allah mematikan segala-galanya. Kita sabarlah, sebab kita mengikut apa yang Allah ajar pada kita. Sabar itu separuh daripada iman. Bagi mereka di PKL yang melakukan tidak bertanggungjawab ini, mereka akan mendapat balasan di akhirat besok, InsyaAllah. Kita berdoa yang baik-baik saudara. Sabar, Allah nak uji kamu, Allah sayang kamu. Semoga Allah merahmati kamu dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum. Mesti ramai yang puas hati tengok video yang mana di BKL kena halau dengan peniaga-peniaga lah. Nanti korang asyik cari salah orang Melayu. Mesti ramai yang ketawa, memang ramai puas hati, rasa puas lah. Anak ni nasib baik kau tak kena sebat dengan penyapu lah. Kau nak tunjuk kau punya kuasa, kau nak tunjuk adil dan sama korang punya, tapi orang Melayu je yang selalu kau kacau, kan? Orang dah tunjukkan video berapa ramai dah viral kan video-video warga asing yang berniaga tepi jalan kaki lima ni, semua yang tak ada permit, yang kosong, yang apa lancau semua ada. Kau tak nak pergi tangkap. Orang Melayu juga kau cari. Kau betul-betul minta maki dengan rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu. Korang ni pun bukan bangsa lain. Korang bukan Rohingya lah Hanat. Korang bukan orang Negro. Orangnya sendiri. Engkau ni orang Melayu. Sama orang Melayu. Peniaga-peniaga tu. Tapi kau suka kacau orang Melayu. Kawan-kawan kau Melayu, family kau semua Melayu, saudara mara kau Melayu. Benar. Juga yang kau nak susahkan. Kalau orang Melayu susah, kan, dengan kau sekali akan susah. Kau faham tak?
Sekarang Melayu dah tertindas teruk dah. Apa kerana miskin ni orang Melayu. Sebab apa? Sebab ada penguat kuasa yang ikut arahan membuta tuli daripada barua-barua yang duduk kat atas tu. Kononnya kau taat dengan bos kau lah. Kau tengok orang Melayu punya susah macam mana. Ada kau fikir, ada kau pakai otak. Bodoh. Besok kalau orang Melayu dah tak boleh nak tahan aku, risau dan bimbang, korang-korang ni memang kena sabat ah. Korang ni memang kena sapu ah. Lebih baik kau pakai otak lah. Laknat pemimpin pengarah-pengarah yang duduk kat atas, kau ni memang sial lah. Macam mana warga asing boleh berniaga kat tempat kita sewenang-wenangnya dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada rakyat tempatan? Cuba kita tengok apa penguat kuasa buat. Boleh ke mereka berniaga macam ni? Tengok pasar borong Selangor, pasar borong Selayang, pasar borong Kelang. Mereka saja. Apa patut kita buat dengan tindakan sebegini? Kenapa mana rakyat Malaysia yang berniaga di pasar borong tak nampak pun? Kenapa mereka dibenarkan berniaga di sini? What happened in Malaysia? What happened? Sebab apa sebelum ni boleh berniaga? Sebelum ni bukan boleh berniaga, tapi sebelum ni tak ada rakyat yang bangkit bersuara. Sebab tu dia orang berniaga. Ini bukan melibatkan rezeki, ini melibatkan undang-undang negara. Kita duduk di sini, kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu ikut undang-undang. Takkanlah warga asing macam ni, dia orang mari di sini, dia orang berniaga, dia memolot ekonomi kita, dia merompak. Warga asing malah buka toko ya. Ini tak boleh. Ini fakta di Malaysia. Besok kita minta immigration, kita minta IBKL turun buat pemantauan, buat pembersihan. Bila bercerita tentang peniaga warga asing ni, kalau kata terutama di musim-musim perayaan ni, memanglah kalau kata tapak-tapak yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL tu memang dihaskan oleh orang tempatan lah, rakyat Malaysia lah. Warga asing tak boleh berniaga lah. Tapi seharusnya dalam komplek-komplek besar, gedung-gedung besar, dalam permis, sama ada di ibu negara ataupun di pinggir-pinggir Kuala Lumpur ni, memang ramai warga asing yang berniaga. Banyak komplek-komplek yang memberi ruang penyewaan tu pada warga asing. Jadi kita membuka ruang lah. Sebelum, kalau kita tak buka ruang, macam mana ada orang boleh masuk? Kadang-kadang dia orang ni yang penting tapak tu ada penyewa. Jadi benda ni nak dibendung pun susah lah. Daripada orang kata sebelum musim perayaan bertahun-tahun dah peniaga-peniaga warga asing ni bertapak di dalam gedung-gedung di ibu negara, di gedung-gedung besar lah. Di bandar-bandar lain pun kita tak pastilah, mungkin ada. Sudah putus asa ya orang Melayu. Pihak kami, Dewan Perniagaan, Pembangunan Usahawan dan Pengguna Islam Melayu Malaysia di PPIM, salah satu penyumbang kepada adanya peniaga-peniaga warga asing ni adalah di kalangan kita sendiri. Kita yang buka ruang. Kalau kita tak bagi karena ada duitnya, penyewaan permis di dalam mana-mana tempat, mana-mana komplek, ataupun ada setengah kita yang tidak mengalibaba-bakan lesen tu, jadi warga asing ni takkan ada lah. Jadi itulah cerita dia. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana nasib orang Melayu ataupun orang tempatan Malaysia semakin kesini kayaknya semakin kalah dengan warga asing. Hal ini terbukti dari kita melihat video ini, bagaimana orang Melayu atau orang tempatan Malaysia yang mencoba untuk berdagang air kemasan di suasana menjelang berbuka puasa saja di halaman masjid kalau nggak salah ini, akan tetapi justru malah dilarang. Inilah yang dinamakan ketidakberpihakan kepada warga Melayu Malaysia yang notabene adalah warga tempatan. Sementara perlakuan dari petugas-petugas di Malaysia terhadap warga asing yang sebenarnya menyalahi undang-undang di sana, ini malah dibiarkan saja dan justru malah diberikan fasilitas ataupun izin. Inilah fakta yang terjadi di Malaysia. Makanya tidak heran sentimen terhadap warga asing yang ada di Malaysia dari warga-warga tempatan di sana ini sangat besar sekali. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.